Hello, selamat kembali menonton di channel Mid Channel dan di YouTube dan Jang Accessory di Facebook dan juga di TikTok. So hari ini cara nak tukar stabilizer link yang batang ni. Tak pernah tukar daripada beli. Benda ni dah longgar. Ni aku dah buka lah. Dah buka, tapi benda ni memang longgar. Nanti saya tunjuk macam mana dia punya longgar dah. So tu lah kita guna lah ni nombor 14 linki ni untuk guna ni. Bisa kata kalau kita buka nut ni, dia dengan sub ni bergerak sekali, kita perlu benda ni. So senang untuk kita buka skru. Kalau lama tak buka, memang benda ni keras. Tu kita perlukan 2 jack supaya kita selaraskan yang bawah ni, holder bawah ni dengan yang dekat sober, supaya dia sama panjang dengan ni stabilizer link ni. So kita mudah untuk buka. Ini yang baru, Okey, kita akan buka 14, bawah pun buka 14. Tu ini. Okay, sudah buka. So kita tanggalkan. Bawah dah tanggal dan di atas pula. Macam mana dia punya longgar ni. Memang dah boleh main dengan tunjuk jari lah. Satu jari lah benda ni. Koyak lagi. Memang kena tukar baru. So, kalau jalan tak rata, dia punya duduk ni lah, dia tak stabil. Okay, kita dah pasang baru. Yang lemak ni. Okay. Kita kunci bawah ni dan ni. Okey, siap. So kita pasang tayar dan masalah settle sekarang. Okey, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okey, bye.